Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOOD YEN. Sedikit sama diterjah, banyak sama kita lapah. Kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura, semua mak mengharapkan you all sentiasa dirahmati Allah dan dapat melakukan aktiviti seperti biasa. Tak sihat jangan bertangguh, jangan berlengah. Jumpalah pakar perubatan kerana pencegah itu semuanya lebih baik daripada mengubati, ya. So hari ini Ramadan yang keberapa? 4 ke 5? Ya Allah, mak pun dah tak ingat. Patut usia, ya. Hujan seharian sampai lama rumah mak banjir. Di kat depan ni semua ada penuh air. Hujan seharian, hujan rahmat. Sejuk sikit bumi, ya. So tengok mak pakai. You all boleh buat cara macam mak ni. Apa kono jang kau menung aja orang ke bulan, kau di mana? Apa kau resah? Lagu tu kan apa kono jang. Poilah mandi, hari dah tinggi. Apa kau gila kan? Mila kahwin minggu depan. Melopong tak ada guna. Jangan loi di konang-konang. Kalau di konang merano badan ting tong ting tong ting tong. Okey, kita lupakan. So hari ni memang agak sikit serabut. Balik kerja, urusan kat bandar. So balik bekerja ni. Cari minum, beli makanan sikit lah, air dekat bazar Ramadan. Kemudian after buka tadi mak masak, tapi mak tak sempat nak buat shoot video semua, tak sempat sebab after buka tadi terus pergi ke klinik urusan ayah mak, untuk yang dia kan jatuh, kemudian kepala dia berjahit. So hari ni pergi rawatan susulan lah, klinik swasta lah. Tak sanggup Dan nak hantar ke klinik Gamin. Dan tak sanggup nak nunggu lama tu karang. So bila dah settle balik-balik tu, kawan mak tadi cakap nak suruh carikan daun untuk ulaman. Daun tak apa kalau Endon bilangnya daun apa sintrong itulah. Tapi mak dah biasa makan. Tapi oleh kerana dia screenshotkan gambar tadi, oh sayur yang ni. So mak akan tunjukkan lah sayur yang apa yang mak nak tunjuk ni. Sekejap Ni sayur yang depan mata ni lah. Ni sedap ni sebenarnya. Mak dah makan tadi buat ulam. Mak buat ulam, mak cobek tadi, buat sambal cobek. Sambal terasi cobek, campur terung, campurkan belembing bulung, mak gesek. Makan dengan ni. Ya Allah, sedap ni. Kalau Indonesia bilangnya, kalau enggak silap mak ya, sintrong. Dibilangnya sintrong. Kalau di sini mak tak tahu nak panggil apa, tapi mak tahu sayur ni boleh makan, tapi mak petik. Dia tumbuh-tumbuh dekat kawasan pecuk ranti. Mak panggil ranti je, tapi dia bukan. Kalau itulah Indonesia bilang sintrong. Dia masak lemak boleh, buat uap boleh, kau makan dengan sambal belacan, cecair asam, semua sedap. Memang sedap. Tapi bulan puasa ni kita digalakkan banyak makan sayuran. Kena ambil pendekatan langkah yang bijak lah. Kita nak makan ni kita tengok dulu. Tak boleh nak tiba-tiba kau nak telan kan cili, kau nak telan apa tu sambal belacan. Tengok keadaan. Sebab pemakanan ni lah yang menyebabkan kita boleh sihat. So diamalkan, digalakkan, disyorkan. Kita akan kena makan banyak sayuran, ulam-ulaman ni. Inilah daunnya. Ada 2 bekas ni. Ni ada 2 bekas. Besok nak diserahkan pada yang meminta. Ni. Kalau macam dekat Negeri Sembilan ada maman, kemudian ada buah perah. Kalau kat Sarawak kat buah dabai, sebab kita ni adalah sayur ni. Daun selon, tu susah nak jumpa kat tempat mak. Susah, tempat mak senangnya ranti, pucuk ubi, pucuk pakis tu senang, singgit burung senang. Tapi kalau maman memang tak ada kat sini. Kemudian maman lagi, buah perah pun tak ada, buah dabai pun tak ada. Tapi yang ini ada, sintrong. Indonesia bilang sintrong. Ini nak diserahkan besok kepada apa tu,
Ain, nak serahkan pada Ikin, nak serahkan pada Noair. Dia suka tak dia gara-gara TikTok lah. Dia bulan puasa ni dia nampak apa pun, kita nampak apa pun, ya Allah teliu nak makan. So ni lah. Daun ni besok mak serah. Mak bawa 2 bekas ni, siapa yang nak berajak ni boleh PM mak. Boleh DM mak. Siapa yang nak ni boleh DM. Cakap je, komen, sila masuk kat kaunter komen, besok mak bagi secara percuma. Ni daun ni. Sedap ni sebenarnya. Dimasak lemak, dibuat urap, dicolek dengan sambal. Basuh dululah. Basuh dengan air garam, lepas tu kau toast. Kering-keringkan dia, lepas tu taruh kat sambal belacan. Cobek kat sambal, memang sedap. Bersedialah besok untuk tu yang minta ni. Siapa yang nak boleh DM mak. Besok mak bawa pergi kantor kerja ya. Bisa ketemu mak, lalu kamu ambil aja, enggak bayar-bayar, gratis. Ini bulan puasa kita bagi aja sayur segar, enak banget sih kalau dimakan nih. Aku kok kalau makan nih enggak cukup nih, kalau gini enggak cukup nih. Ini malah kan ada sambal, ya ampun, enak banget. Aduh. Enggak apa-apa. Kalau ada sambalnya, sambal terasi kah, sambal teri kah, sambal berambang kah, enggak kira. Pokoknya enak dimakan. Ya ampun, lagi bulan puasa. Nih, nih daun sintron. Sintron. Begitulah. Kalau salah, maaf ya. Tapi pokoknya, pokoknya ini pokoknya. Apa dia bilangnya lagi? Ini ya pokoknya pokok sintron nih. Ini ada 2 porsi besar nih. Ini 1, ini pun 1 ya. Senang banget sih. Tapi kalau dekat pasar-pasar mak tak nampak pula orang jual daun nih. Kebetulan mak tanya rakan Indonesia mak yang berada daripada teman rakan mak kan daripada Banyuwangi. Dia bilang inilah daun sintronnya. Di kampung halamannya, banyak banget nih. Dia kata kalau dibuat urap memang enak nih. Tapi kalau makan, tadi mak makan pun sedap juga. Tapi mak dah pernah makan lah. Mak pun pernah masak lemak sayur ni. So tak ada masalah. Siapa yang nak, boleh DM mak besok. Tadi mak punya konten ni tak perlu nak berlama-lama lah. Pasal besok pun mak nak bekerja. Mak ni sekurang-kurangnya pukul 6.50. Lepas subuh tu mak dah bergerak pergi kerja. Mak ni tak suka datang lewat. Mak suka datang awal. Tadi pagi pergi kerja pun hujan lebat. Selebat-lebatnya nasib baik tergerak nak bawa kereta. Kebetulan hujan tu pun dah bermula daripada rumah. Subuh dah hujan lebat. So kita pun nak menyambut apa orang kata Aidilfitri. Tak lama lagi Idul Fitri. Kan? So kena berhati-hati dalam menjalankan kerja. Buatlah sesuatu yang baik yang boleh menyenangkan semua pihak ya. Tak adalah sengketa di antara kita ya. Bak kata orang iman tak dapat nak jual beli kan. Yang kita beli sayur, yang kita beli ikan, tapi iman tak boleh nak jual beli. Jadi kau kena faham. Inilah daun sintron. Besok Ain, Ikin, Noair, 3 orang tu. Siapa yang nak, yang lain-lainnya banyak ni. Tak mungkin dia orang boleh makan habis. DM mak. Mak akan bagi secara percuma ya. Daun sintron enak banget sih. Tapi kalau tempat you all macam di Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak panggil daun apa? Cuma bilang dekat mak. Mak ni pun baru tahu orang cakap daun sintron gara-gara TikTok lah. Tapi mak panggil pucuk ranti je. Dia ranti ada lagi satu jenis. Mak tadi masak ranti tapi kecil-kecil, dia berbiji, dia ada biji. Tapi yang ini tak. Dia makan gitu memang nak angkut cuit gini. Kau ambil sambal belacang gini ni sambal belacang contoh sambal belacang gini. Pap tu masuk mulut ngap. Memang awet muda lah kita tengok muka mak ni. Kan muda muka mak ni. Terkonang di kampung masa denai anak dara bunga rampai kau pailik ke dahi. Kan orang sesuai lah dengan konsep ni Minangkabau katanya. Terkonang apa lagi dia? Cinta dan bodorai, segalanya sudah hancur bodorai, cinta dan bodorai. Itulah
Kan? Ni dia daun sintron. Okeylah, mak tak boleh nak berlama-lama. Ini saja konten mak malam ni. Mak tak sempat nak buat yang betul-betul konten yang orang kata yang masak-masak. Sebab itulah menguruskan urusan keluarga itu kita utamakan dulu. Okey, jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan kepati hiasi peribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insya-Allah bahagia akan mengiringi. Okey, selamat menyambut bulan puasa, bulan Ramadan. Esok kita berpuasa. Jangan lupa bersahur. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sintron. Apa? Sintron. Apa? Sintron dong. Okay, bye.